Berita baik untuk kaki tangan kerajaan, dengan pelaksanaan skim SSPA, ramai yang akan rasa kenaikan gaji pada bulan ini. Soalan yang penting sekarang, bila gaji naik, apa kita patut buat dulu? Pengalaman saya, kalau tak rancang, kenaikan gaji akan hilang tanpa kita sedar. Cadangan mudah, asingkan sebahagian kenaikan gaji SSPA bukan baki hujung bulan. Sebagai contoh, gaji naik sekitar RM200 ke RM400, ambil RM100, tukar terus kepada simpanan emas. Kenapa emas? Emas lindung nilai pendapatan. Simpanan fizikal bukan angka semata-mata, boleh mula kecil serendah RM100, mudah dicairkan bila perlu. Emas bukan untuk cepat kaya, emas untuk pastikan hasil kerja kita tak susut dimakan oleh inflasi. Kalau anda nak tahu macam mana nak simpan emas sedikit demi sedikit di Public Gold, tekan sign up sekarang. Tinggalkan maklumat anda untuk saya bantu. Saya tak janji cepat kaya, tetapi saya boleh bantu rancang simpanan yang lebih berdisiplin. Ingat, SSPA naikkan gaji, emas bantu jaga nilainya.